Orang masuk masjid ni tuan-tuan sekalian, ada 3 kerugian mereka yang masuk ke masjid. Kalau kita tak jaga, kita rugi 3 perkara. Kerugian pertama, mereka yang tidak berniat i'tikaf sepanjang duduk dalam masjid. Kadang-kadang kita lupa. Banyak masjid ditulis. Semalam saya pergi satu masjid di Kedah, ditulis niat i'tikaf tu pada pintu masuk masjid. Saya fikir satu tindakan yang sangat baik, sebab bila kita nak buka pintu tu, kita baca niat dulu. Yang pertama. Yang kedua, mereka yang masuk ke masjid dan tidak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Setiap kali tuan-tuan masuk masjid, jangan duduk. Mereka sembahyang dulu tahiyatul masjid sekurang-kurang 2 rakaat. Kecuali tak sempat lah. Kalau sempat, sembahyang sunat dulu. Kerana masjid ni rumah Allah, dia ada adab. Ada adab bila kita masuk, kita kena muliakan dia. Sebagai tanda mulianya rumah Allah. Kerana hebat macam mana istana tak boleh sembahyang sunat atau masjid, apatah lagi tempat lain. Yang ketiga, kerugian ketiga, mereka yang masuk awal ke masjid tetapi tidak mendapat saf pertama. Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan masuk masjid, dapatkan saf pertama dulu. Jangan cari tiang dulu. Nasib baik masjid ni tak ada tiang. Masuk masjid, jangan duduk saf belakang. Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang ada pada saf pertama, kamu berebut untuk mendapatkan saf pertama. Jadi tuan-tuan, setiap kali kita masuk masjid, dapatkan saf pertama dulu, supaya kita mendapat kelebihan saf pertama. Kelebihan saf pertama ni tuan-tuan lebih afdal daripada sembahyang dalam raudah. Tuan-tuan tahu? Sembahyang saf pertama lebih afdal daripada sembahyang dalam raudah. Raudah ni kelebihan dia doa, tempat makbul doa. Tapi fadilat sembahyang saf pertama lebih aula. Saf pertama. Walaupun ramai orang berebut nak pergi dapat raudah, raudah ada kelebihan dia. Raudhatun min riyadil jannah, taman-taman syurga. Doa dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari segi fadilat saf pertama lebih aula. Sebab raudah tu bukan saf pertama. Kalau kita pergi Masjid Nabi Madinah, raudah tu bukan saf pertama. Saf pertama jauh ke depan lagi. Jadi oleh kerana itu, saf pertama ni ada di mana-mana masjid. Jadi mudah-mudahan kita jaga 3 perkara ni. Pertama, niat i'tikaf. Yang kedua, sunat tahiyatul masjid. Yang ketiga, dapatkan saf pertama bila kita sembahyang fardu, sembahyang berjemaah.